Gang, lepas Xi Jinping sound Donald Trump tempoh hari berkaitan isu Taiwan, Donald Trump tak nak bagi tahu sama ada dia akan approve pembelian berjumlah $14 bilion weapon kepada Taiwan. Dia juga tak nak jawab soalan sekiranya Taiwan diserang, adakah United States akan pergi mempertahankan mereka. Pertemuan selama 2 hari itu pun dah tamat, tapi tak ada sebarang major breakthrough pun yang boleh dibanggakan oleh Amerika Syarikat. Contohnya dalam isu Iran. China tidak mahu membuat sebarang hard commitments berkaitan Iran, tetapi dikatakan kedua-dua negara bersetuju Iran tidak boleh mempunyai senjata nuklear serta Selat Hormuz mesti dibuka. Walaupun Donald Trump berbicara positif berkaitan isu perdagangan, tetapi tak ada new framework pun yang dipersetujui di antara kedua negara. Malah, extension of current trade truce pun tidak diperbincangkan. Tapi Donald Trump ada bagi tahu China bersetuju untuk membeli 200 Boeing daripada Amerika Syarikat dan kemungkinan akan ada penambahan di kemudian hari. Apa yang kita boleh simpulkan daripada perjumpaan tersebut adalah China sekarang ni berjaya membuatkan Amerika Syarikat melayan mereka seperti salah satu superpower di dalam dunia.